Selamat datang semua. Pernah terfikir tak macam mana telefon anda tu boleh cadangkan lagu yang anda suka? Atau macam mana pembantu suara faham arahan kita? Itu semua kerja AI atau kecerdasan buatan. Hari ni, kita nak tengok sama-sama bahan rujukan yang anda kongsikan. Nak faham betul-betul apa sebenarnya AI ni. Okey? Jom kita mulakan. Jadi, kalau ikut sumber-sumber ni, cara paling senang nak faham AI ni, ia macam mesin lah kan. Mesin yang boleh buat keputusan pintar. Maksudnya, ia bukan macam program komputer biasa yang hanya ikut arahan tetap je. Ya, tepat sekali. Ia lebih dari itu. Ada satu definisi formal dari OECD, mungkin anda ada jumpa dalam bacaan tu. Dia kata AI ni sistem berasaskan mesin yang membuat inference. Maksudnya, dia ambil input, lepas tu dia hasilkan output. Macam ramalan ke, kandungan ke, atau keputusan. Ada juga yang tengok AI ni sebagai usaha nak tiru cara manusia berfikir, guna mesin. Tapi intipatinya macam yang ditekankan dalam sumber tu, AI ni belajar dan menyesuaikan diri. Itu penting tu. Ini dia. AI belajar. Macam mana tu? Ada satu contoh menarik dalam bahan rujukan pasal robot belajar jalan. Macam budak kecil kan? Kalau dia jatuh, dia belajar ubah langkah dia sampai dia tak jatuh. Itu dipanggil reinforcement learning kan? Betul. Itu satu cara. Selain tu, ada juga disebut pasal search algorithms. Macam mana komputer Deep Blue tu kalahkan juara catur Garry Kasparov dulu? Dia kaji berjuta-juta kemungkinan langkah ke depan. Algoritma macam ni jugalah yang diguna dalam contohnya aplikasi peta kita tu untuk cari jalan paling cepat. Atau dalam game macam tic-tac-toe. Lepas tu ada lagi satu. Artificial Neural Networks. Ni, yang ini diinspirasikan oleh otak kita. Dia guna unit-unit kecil macam neuron digital gitu untuk kenal pasti corak. Contohnya macam kita boleh kenal ikan lepas tengok banyak gambar ikan kan? Mesin pun sama. Dia dilatih dengan banyak data, contohnya gambar, untuk kenal objek atau corak. Pengenalan muka tu semua guna ni lah. Oh, jadi AI ni bukan satu benda sajalah ya, tapi macam pelbagai teknik dan pendekatan. Dan kita memang guna hari-hari rupanya. Dalam media sosial, cadangan shopping online macam Amazon tu, enjin carian Google, malah dalam kereta pun ada. Ya, ada di mana-mana. Tapi satu perkara penting yang banyak sumber tekankan ialah cara AI proses maklumat ni, dia tak sama macam manusia tau. Walaupun AI ni makin bijak, dia selalunya kurang faham konteks. Contohnya kan, macam cikgu dekat sekolah. Dia mungkin nampak 3 pelajar buat silap matematik yang sama. Tapi cikgu tu faham, punca silap tu mungkin lain-lain. Seorang mungkin sebab tak nampak jelas. Seorang lagi salah faham konsep. Yang lagi seorang mungkin ada masalah lain. AI mungkin tak dapat beza benda-benda halus macam ni. Dia nampak pola je. Sebab itulah konsep manusia dalam gelung atau human in the loop tu penting kan. Macam yang disebut dalam rujukan tu. Maksudnya, walaupun AI boleh buat banyak benda secara automatik, manusia kena sentiasa ada. Untuk apa? Untuk tetapkan matlamat, untuk analisis apa yang AI jumpa, dan paling penting, untuk buat keputusan akhir. Terutama dalam hal-hal sensitif macam pendidikan. Kita kena boleh periksa, fahamkan, explainable AI tu, dan kalau perlu kita boleh atasi keputusan AI tu. Jadi, apa kita boleh simpulkan dari penerokaan sumber-sumber ni hari ni? AI ni teknologi hebat lah. Dia belajar dari data untuk buat keputusan, selesaikan masalah. Macam tiru sikit-sikit cara kita berfikir. Tapi cara dia lain dan ada had dia. Terutamanya bab faham konteks tu. Betul. Ia memang dah ada di sekeliling kita. Potensi dia besar tak dinafikan. Tapi macam yang sumber-sumber tu sarankan, kita kena guna dengan bijak. Kena sedar batasannya. Dan pastikan manusia yang pegang kawalan. Itu yang utama. Okey, sebelum kita tutup, ni ada satu soalan untuk anda fikir-fikirkan. Berdasarkan apa yang kita bincang tadi, memandangkan AI ni boleh tiru banyak kebolehan kita, tapi masih kurang rasa atau faham konteks mendalam, pada pendapat anda, apakah satu tugas atau keputusan yang tak patut kita serahkan sepenuhnya kepada AI? Tak kiralah secanggih mana pun ia jadi nanti. Sesuatu untuk direnungkan.